Tindakan nekat 7 pendatang asing tanpa izin parti yang terjun ke laut dan bersembunyi di bawah jeti hampir sejam berakhir sia-sia apabila kesemuanya berjaya dicekup dalam serbuan di perkampungan nelayan Bagan Nakoda awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 1 pagi itu, kesemua parti berkenaan dikejutkan dengan kehadiran pihak berkuasa ketika sedang nyenyak tidur sebelum masing-masing bertindak melarikan diri ke arah laut dan kawasan sekitar jeti. Wartawan Kosmo yang mengikuti operasi itu mendapati anggota serbuan terpaksa menggunakan bot bagi memburu kesemua suspek yang bertempiaran lari, termasuk yang menyelam dan bersembunyi di celahan bot nelayan serta struktur jeti. Seorang daripada mereka, lelaki warga Myanmar dikenali sebagai Suk, 35 tahun, mengakui tindakannya terjun ke laut dilakukan kerana panik selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Menurut Suk, dia telah bekerja sebagai nelayan di negara ini sejak 2 tahun lalu dengan pendapatan sekitar RM1,500 sebulan selain hanya bercuti pada hari Ahad. Tambahnya, dia memasuki Malaysia secara haram dari Thailand sebelum diseluduk masuk menggunakan bot nelayan tempatan dengan bayaran kira-kira RM3,000 kepada sindiket. Kesemua kini ditahan Jabatan Immigration untuk tindakan lanjut.